individu termasuk seorang timbalan pengerusi sebuah NGO direman selama 4 hari bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana zakat berjumlah kira-kira 230 juta ringgit. Perintah reman itu dibenarkan oleh Magistrate Amira Mastura Khamis di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini. Kedua-dua suspek lelaki itu dibawa ke mahkamah dalam keadaan bergaring dan memakai baju lokap SPRM pada jam 9:11 pagi tadi. Mereka yang berusia 57 dan 61 tahun itu ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Lembah Kelang semalam. Difahamkan seorang lagi suspek yang juga pengarah syarikat telah dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan. Semalam pihak SPRM menyita 18 kenderaan mewah termasuk Porsche dan Mercedes serta hartanah bernilai kira-kira 11 juta ringgit. Sebanyak 33 akaun bank berjumlah kira-kira 120 juta ringgit turut dibekukan. Siasatan awal mendapati ketiga-tiga suspek dipercayai bersubahat melakukan penyelewengan dana zakat sumbangan awam antara tahun 2018 hingga 2024. Timbalan pengerusi NGO terbabit juga dikatakan sudah memindahkan 230 juta ringgit ke dalam akaun syarikatnya bagi tujuan pelaburan dan juga tujuan peribadi. Sekarang ni ada isu sikit tentang zakat Perlis ni bunyi mata. Actually-nya from Perlis side tidak ada isu. Zakat ni kita tahu ada 8 asnaf yang layak menerima zakat. 8 asnaf ni yang fuqara, masakin dan seterusnya. Orang fakir, orang miskin dan semualah. Fisabilillah, orang berhutang, ibnu syabil, semua yang ada dalam tu. Apabila satu orang layak menerima zakat, misalnya orang miskin, kita bagi kat dia, katalah 10,000, dia miskin. Adakah kita dari segi syarak, adakah kita wajib monitor makcik nak beli apa? Makcik nak beli garam ke, makcik nak beli apa? Ikan ke, baju. Makcik pergi bagi kat cucu dia pula. Kita bagi kat dia. Even kalau dia bagi kat cucu dia pun kita tak boleh question sebab tu telah jadi milik dia. Kerana dia adalah zakat recipient. Dia penerima zakat. Okey. Dalam senarai penerima zakat tu ada bahagian fisabilillah. Mereka yang ada aktiviti untuk jalan Allah. NGO yang buat sekolah, yang ada pusat dakwah, macam-macam aktiviti. Okey. Maibs ni, pertama saya nak bagi clear. Zakat ni bukan duduk kat mufti. Ada orang tanya, mana mufti Perlis awak tanya? Zakat is not under my office. Saya tak ada kuasa pun dalam zakat ni. Nak mengeluar satu sen pun tak ada. Zakat ialah di bawah pejabat Majlis Agama Islam. Majlis agama lain. Mufti tak ada. Mufti hanya ada kuasa fatwa saja. Fatwa bagi tahu zakat boleh bayar. Kumpulan-kumpulan ni tak boleh bayar punya, yang mana batal, yang mana sah, yang tu je. Itu pun jawatan kuasa fatwa. Tapi saya ambil tanggungjawab ni lah untuk saja respon kepada isu ni. Isunya ialah kan di Perlis ni dia buat satu pendekatan. Pendekatan ni macam ni. Kalau satu orang tu bayar zakat, dia boleh untuk mencadangkan duit zakat tu diberi kepada pihak yang layak. Jadi kalau satu orang tu bayar kata 100,000, dia cadangkan supaya bagilah kepada sekolah agama sekian-sekian. Dia cadang. Kita terima, Maib salah, bukan pejabat saya. Maib terima cadangan itu. Akan bagi lebih kurang 50 ataupun 60% pada tempat yang dia cadang. Tapi duit tu bukan masuk kat dia. Masuk terus ke tempat yang dia cadang tu. Setelah Maib pergi dan menyemok tempat tu. Maksudnya they are entitled
to receive zakat. They are under the category of asnaf. Jadi, satu NGO ni, dia mempunyai rangkaian ramai. They approach so many zakat payers. Bukan MAIPS, dia yang pergi. Dan dia kata, tuan, kawan-kawan dia orang, pergilah bayar kat MAIPS. Nanti cadanglah supaya bagi kepada kami. Bagi kat kami tu NGO dia. It's not individu. Kerana NGO dia ada aktiviti asnaf. So, bila dia cadang, MAIPS tunaikanlah hasrat. Hasrat tu. Tapi oleh kerana ramai orang yang dia approach, dia dapat banyak. Dia dapat banyak. Dia tu bukan individu, dia tu NGO. Dan kita juga mengambil kira aktiviti dia yang banyak. Dan dia walaupun secara syaraknya tak perlulah kita, macam orang miskin tadi, kita tak perlulah cek. Ya, kita tetap, MAIP ni tetap minta setiap tahun apa yang you belanjakan. Dia bagi report. Of course, MAIP has no power untuk audit dia. Tapi, dia bagi report dan dia ada auditor dia, kata kami belanja ini. So, it's good lah. MAIP itself, every year, sudah berbelas tahun menerima audit tanpa teguran. Dari segi audit, clear. Cuma lately, ada orang kata, mereka yang terima NGO tu, di dalam pengurusan NGO tu, katanya ada yang tak kena. Macam ni lah. Kita bagi kat makcik tu supaya, ni saya tak kata NGO tu tak kena, saya nak bawa contoh. Kerana dia masih under siasatan. Kita bagi kepada makcik tu supaya kerana dia miskin. Rupanya makcik tu bagi kat cucu dia pergi beli rokok. Tapi kita bagi 10,000. Mungkin hak rokok tu RM20 lah kot. Adakah itu menyebabkan kita boleh dituduh menyalahgunakan zakat? Kita tak. Kita bagi dia tak layak. Kalau tu makcik tu tak pergi beli lauk, makcik tu pergi menjalan, makan angin. Yang tu, makcik tu punya hal lah. Tapi masa dia main tu, kita cek dia memang miskin lah. Understood tak maksud saya? So, itulah pada dasarnya hal yang berlaku. Jadi, pada sisi MAIP, syarat cukup. Aktiviti ada. Dan benda ni bukan setahun. Sudah 20 tahun saya rasa. Dan mereka follow. Suddenly, some pihak claim. Kononnya, dia orang ni ada salah guna. Saya sendiri personal telah panggil mereka. They came to my house. Walaupun ini bukan di bawah urus takbir pejabat saya. Tapi saya ambil inisiatif, panggil pihak-pihak yang sekarang ditahan ini, saya tanya mereka apa yang berlaku. Mereka kata bahawasanya, ada beberapa perkara. Saya sebut supaya nak. Mereka kata yang pertama ialah, of course, dia approach thousand and thousand, saya tak mau sebut lah nombor dia, sebab ni mungkin confidential dia punya. Zakat payer ni, dia bukan dia pergi collect kat mereka, dia hanya mencadangkan. Kerana dia tak ada kuasa collect zakat. Dia has no power to collect zakat dalam state lain. The zakat payers, they themselves come to police untuk bayar. Bila dia datang untuk bayar, dia approach mereka. Tapi oleh kerana dia approach ni ramai, dia atur, dia tolong isi borang ke apa, saya tak tahulah. Itu dia punya hal. Bila NGO tu dapat balik duit tu, dapat duit, bukan dapat balik, dapat duit yang pembayar zakat cadangkan tu, NGO tu bagi kat sekolah dia, bagi kat aktiviti dakwah. Tapi some amount, NGO tu bagi kepada kumpulan yang tolong buat ni. Tolong admin ni. For me, layak tak dapat kalau orang tu kerja? Dia bukan amil. Dia bukan amil MAIP. Dia bukan. Dia macam ni lah. Saya ada sekolah.
Satu orang telah pergi jumpa satu orang kaya supaya habaq orang kaya tu bayarlah zakat kat Maib supaya Maib bagilah kat sekolah saya. Lepas tu kawan tu pun bayarlah zakat kat Maib. Maib pun bagilah 600,000 kat sekolah saya. Saya pun teringatlah rupanya si Mat ni dah hari tu tolong susah payah pergi jumpa orang kaya. Saya panggil Mat tu, daripada 600,000 yang saya dapat, saya bagi kat bayar tukang kebun, bayar cikgu bagi apa. Nah, Mat ambil 2,000. Boleh tak dia ambil? Boleh tak? Dia buat kerja tak? Dia buat. Okey. Soal dia ambil, patutnya tidak timbul. Then, bukan Maib yang bagi. Sekolah tu yang bagi. Bukan Maib yang bagi. NGO tu yang bagi. Cuma orang kata sekarang, dia dapat banyak. Banyak ni, saya pun tak tahulah. Yang ni, saya tak mau masuk campuran penyiasatan tu lah. Kemudian katanya duit itu ada dilaburkan. Tapi saya tanya, hampa labur buat apa duit tu? Dia kata tak. Kami buat hospital Islam. Memanglah kena guna duit. Tapi hospital memang dah, katanya lah, memang syarikat, hospital bukan ni. Kena ada pelaburan dalam tu. So, many things yang anda bagi, saya tak tahu. Okay. Saya nak cerita macam ni. Kalau saya kata kat Mat ni, Mat, pergilah cari orang yang boleh bayar zakat dekat Maib supaya Maib potong bagi kat sekolah saya. Mat pun kata, boleh, saya ada 5 orang. Mat pergi carilah. Kalau sekira Mat dapat, mereka bayar kat Maib, Maib bagi kami bagi upah kerja Mat 3%. Contohnya. Pasal dia buat kerja, bukan senang tinggal kerja kan. Dia buat. Kalau saya dapat 100,000, saya bagi kat dia 3%. Berapa 3%? 100,000 daripada 3%? 3% dari 100,000 apa? Oh, ingat lama pencen lupa kira. Okey. Okey. Jadi 43,000. Cumanya, kalau Mat tu pergi cari terlalu ramai, 3% yang saya janji tu, daripada kalau 100,000 memang 3,000 lah. Tapi kalau 1,000,000, Mat dah lebih dah. Tapi janji saya 3%. Mat dengar 3% tu, pergi cari semua orang yang bayar zakat. Dan Mat dapat banyak. Adakah Mat telah rasuah ataupun tak? Tidak. Bagi saya tak ada isu lah. Cuma inside punya Mat punya cerita duit ni macam dia duit, let kepada SPRM nak. From Maib side. So saya dah tanya Maib. Mereka kata, ni mufti, biasalah internet, mufti Perlis telah lesapkan duit. Zakat ni bukan duduk pejabat saya. Dan tidak ada siapa pun di dalam Maib tu yang berkot. Saya boleh beritahu tuan-tuan, bukan kerana saya di Perlis. CEO Maib ni saya rasa mempunyai gaji yang paling rendah dibandingkan semua pusat zakat yang ada di Malaysia. We are not government actually. Dia majlis ni dia tidak government. Dia separa sikit. Ya. Dia di segi Maib tu government lah, tapi dia bukan federal, dia kuasa di bawah kuasa raja. State. So isu tu. Then sekarang ni apabila dikatakan grup NGO tu disiasat, so dia ingat Maib ni yang telah pergi ambil duit. Macam katalah, kita bagi kat satu orang miskin 100,000 untuk dia buat rumah, dia tak pergi buat rumah. Andai kata dia tak buat rumah, dia pergi beli motor ke apa, pergi beli kereta ke apa, orang kata pusat zakat telah menyeleweng. Pada kita tak, kita bagi kat dia betul untuk dia buat rumah. Dia juga tak ada rumah dan miskin. Kemudian kalau dia pergi beli kereta, that is not our business lah. Tapi kena buktikan lah. Adakah semestinya bila dia ada kereta tu memang dia beli duit zakat? Ataupun mungkin dia ada duit lain.
Bila mereka tengok ada, saya tak kenal. Saya personally tak kenal dengan semua yang tu. Cuma saya kata macam tu, saya konsep, kita ni pegawai-pegawai kerajaan yang sebahagian ni semua swasta dan adakah berarti kalau sesuatu benda yang kita miliki tu mesti semua daripada duit tempat kerja kita? Mungkin kita kerja tertentu tapi kita juga ada bisnes lain. Kan? Itu semua kena dibuktikan. Whatever, saya jawab sikit lah benda ni sebab it's not under my administration. Tak ada kaitan pun dengan pentadbiran di bawah pejabat mufti. Zakat ni 100% bawah, tapi bawah MAIB, sebuah majlis. Dan majlis ni di bawah institusi istana. Dan istana alhamdulillah, saya lihat, saya duduk saya anggota majlis, saya tak pernah dengar lagi siapa-siapa yang ada kepentingan dia, projek dia ke apa, yang diluluskan kerana dia dalam tu. So far saya tak pernah dengar. Maka itu sikit lah pasal orang tanya zakat. Tanya lain habis masa.